Tentang apa yang kau cakap? Perjuangan kita demi Cyberraya, bukan? Tapi rancangan kita untuk menyerang Mata akan menyebabkan ramai terkorban. Aku cuma berharap kalau ada jalan yang lebih baik, mungkin kita tak perlu terus bertempur. Jadi, apa yang kau cadangkan? Kalau boleh, mungkin kita cuba berhadapan terus dengan Ketua Teras dan selesaikan apa. Kau nak aku berunding dengan mereka? Aku nak kita berdamai. Kau dah gila. Aku yakin Zain pasti... Jangan kau sebut nama dia!